Ramai orang tanya saya satu soalan ni. IXFlix ni, MLM ke sebenarnya? Sebab bila nampak ada community, ada builder dan ada network, ramai terus assume ia sama macam MLM biasa. Tapi sebenarnya, cerita dia sedikit berbeza. Untuk faham benda ni, kita kena tengok dulu bagaimana model MLM tradisional berfungsi. Kebanyakan MLM lama ada dua perkara utama, produk dan network. Ahli join, kemudian bina downline. Dan income biasanya datang daripada dua sumber, jualan produk dan recruitment. Masalahnya, kalau sistem terlalu fokus pada recruitment, ramai orang akhirnya hanya kejar downline, bukan membina nilai sebenar dalam ekosistem. IXFlix cuba membawa pendekatan yang agak berbeza. Ia bukan sekadar model network marketing. IXFlix sebenarnya dibina sebagai platform digital ekosistem. Secara asasnya, IXFlix gabungkan beberapa komponen teknologi. Pertama, OTT platform. Platform streaming content macam Netflix atau Disney+. Kedua, teknologi blockchain. Dalam sistem ni, semua transaksi dan reward direkod secara telus. Jadi komuniti boleh nampak semuanya dengan lebih jelas. Dan yang ketiga, community builder. Dalam ekosistem ni, ahli bukan sekadar pengguna je, tapi mereka juga bantu kembangkan ekosistem bersama. Perbezaan paling besar sebenarnya dekat struktur nilai dia. Dalam MLM biasa, produk dijual melalui network. Tapi dalam IXFlix, platform tu sendiri sebenarnya produk. Konten pula jadi aset dalam ekosistem tu. Creator buat konten, orang tengok konten tu. Builder pula bantu besarkan komuniti. Semua ni sebenarnya berlaku dalam satu ekosistem digital. Model ni sebenarnya lebih dengat dengan apa yang orang panggil platform ekonomi, macam YouTube atau Netflix. Bezanya, IXFlix cuba bawa konsep tu masuk ke dalam dunia Web3. Jadi bila orang selalu tanya, IXFlix ni sebenarnya MLM ke? Jawapan paling jujur, dia memang ada elemen network. Tapi asas sistem dia ialah platform ekosistem. Maksudnya gabungan beberapa komponen, antaranya OTT platform, teknologi blockchain dengan community builder. Inilah yang sebenarnya membezakan IXFlix daripada MLM tradisional. Kalau anda nak faham macam mana ekosistem IXFlix ni sebenarnya dibina, follow MSR Academy. Di sini kita explain satu persatu supaya anda betul-betul faham gambaran besar projek IXFlix.